Sebab tu dulu kita sebut, kita tak nak apabila orang sebut negara Islam, terbayang pada dia hukum hudud. No. Hudud hanyalah soal yang kecil daripada kaedah mengatasi jenayah, bukan wajah bagi sebuah negara Islam. Hatta perkataan Islamic State, negara Islam, tidak wujud di dalam kamus-kamus, di dalam kitab-kitab ulama dulu. Tuan-tuan, dulu kita baca kitab-kitab sarjana dulu, daulah Islamiah ni tak ada. Bila perkataan Islamic State ataupun daulah Islamiah ni wujud, apabila penjajah memasuki negara orang Islam. Dalam proses orang Islam nak decolonize, nak buang penjajah ni, maka ketika itulah mereka mencetuskan suatu perkataan yang dinamakan Islamic State. Dulu perkataan yang ada ialah Darul Islam. Dan itu ada perbahasan yang panjang tentang konsep kenegaraan. Dan insya-Allah saya sebenarnya saja sentuh saja supaya nak memberikan ruang kepada sesi soal jawab.